Cuma aku syorkan korang supaya ambil berhati-hati sikit lah. Agak-agak kawasan mana yang dalam dinding ni ada saluran paip, supaya kita tak adalah tertebuk batang paip dekat dalam dinding. Ni kalau tebuk batang paip dalam dinding ni jadi banyak cerita tau. Dah satu hal pula nanti. Okey, tinggal satu part yang kritikal. Yang ni macam mana kita nak sambungkan ke tangki tandas. Kira pipe ni ada dua, dia akan pecah kepada dua. Satu ke shower mandi dan satu lagi ke tangki tandas. Inilah cara aku pakai. Aku sambung-sambungkan jadi dalam bentuk L ni. Kenapa aku buat dalam bentuk L ni? Dia sebab ruang dia amat terhad. Kalau aku nak letak flexible hose ni memang agak susah. So bila aku dah buat macam ni, pasang flexible hose lebih mudah.